Rating aku untuk filem Thug Life ini adalah sebanyak 7/10 bintang. Hai, Assalamualaikum. So, hari ni aku nak review sebuah filem Tamil yang baru keluar, iaitu Thug Life. Movie ni diarahkan oleh pengarah tersohor Mani Ratnam. Mani Ratnam ni kalau korang tahu dia dah meletup dekat industri Bollywood dengan Hollywood before this. So, movie Thug Life ini mengisahkan tentang Saktivel, lakonan Kamal Haasan, seorang bekas ketua gangster yang dianggap telah lama mati. Beliau kembali ke dunia jenayah untuk menghadapi pengkhianatan dalam kalangan keluarganya sendiri. Anak dia, Amaran, lakonan STR yang telah dibesarkan dalam persekitaran yang penuh dengan konflik dan dendam. Dia menjadi watak penting dalam konflik dalaman kumpulan gangster ini. Hubungan mereka yang bermasalah ini membawa kepada pengkhianatan dan akhirnya satu pertempuran yang tragis. Apa yang aku akan cakap pasal movie ni hari ni adalah pendapat daripada side aku je lah. So first, aku nak cakap movie ni idea dia was good. Betul lah aku cakap. Sebuah filem yang bagi aku, dia ada nilai sentimental dia tu tau. Dia ada main sentimen kekeluargaan, dia ada kisah anak dengan parents macam mana, wife dengan husband macam mana. Bagi aku quite good lah movie ni kan. Serius tau. Dia memang it's a good content lah, betul. Second, aku boleh cakap mass action pack movie. Dari start sampai habis memang full dengan action fight, tembak-menembak apa semua. Majority fighting scene orang tu memang realistik. Nampak logik akal lah, tak over, just nice. Betul aku cakap. Third, aku boleh cakap acting Kamal Haasan and STR memang nampak chemistry tu memang ngam menjadi. Aku first time tengok lakonan STR. So before this memang tak layan sangat movie dia, but kali ni aku layan sebab ada Kamal Haasan. Tapi aku tak expect acting STR macam ni punya bagus. 4, aku boleh cakap aku suka gila dengan ending movie ni sebab bagi aku dia tutup movie ni dengan satu scene yang betul-betul menyayat hati. Tapi dalam benda-benda yang aku sebut tadi tu, ada benda jugalah yang aku rasa kurang nice pasal movie ni kan. So first, aku boleh cakap kan movie ni plot hole dia bersepah masa kat pertengahan movie ni. Opening first half movie ni, before intermission, dengan 30 minutes terakhir movie ni, memang nice movie ni. But pertengahan movie ni, lebih kurang 1 jam macam tu, aku rasa draggy gila. Memang aku rasa macam tak darah masa pertengahan movie ni. Kau bayangkanlah, aku tengok dalam hall Dolby Atmos, yang sound dia tu memang level gegar-gegar, gendang telinga apa semua kan. Tapi aku still boleh ngantuk. Dia macam tak menarik perhatian aku. Serius aku cakap, kalau buang unnecessary scene ni, try compactkan movie ni, memang lagi padu movie ni. Lepas tu, watak Trisha dalam ni, memang disia-siakan macam tu je. Trisha ni power kot. Kau bagi watak macam tu je, aku macam, lah. Sumpah memang dia memang tak ada function dalam movie ni. Kalau dia tak ada pun, aku rasa movie ni tak cacat pun daripada segi storyline. Last, aku boleh cakap villain dia tak ada backstory. Oi, aku tak tahu nak cakap kan. Kalau tanya aku lah, aku tak suka villain dia masa memula tu. At least kau buat lah kenapa kau benci sangat dengan Saktivel tu kan. Kalau masa tu, kau buat lah kenapa kau benci sangat dia. Sampai kau nak betray dia kan, kau buat lah backstory. Sikit pun jadilah. Dia macam tiba je kau nak betray dia sebab kau nak kuasa. Nasib baik second villain dia okey sebab ada backstory yang bagi aku cukup strong lah. So itu je apa yang aku rasa pasal movie Thug Life ni. Masih berbaloi untuk tonton dekat panggung. Sebab macam yang aku cakap tadi lah, still ada benda-benda yang baik dalam movie ni kan. So pada korang yang dah tengok movie ni, kasih review sikit. Aku nak dengar apa pendapat korang. Thank you, kita jumpa di next review akan datang.